kita kembali macam Dikir Barat. Kita kembali ke gelanggang Abang Kita Ngah. berada di gelanggang Abang Ngah. Guys, jauh guys. Jauh. Tak apa, it's okay. Kita tetap berkawan. Ada walaupun kawan Jauh di mata. Ada kawan baru, buatlah Ada kawan kawan baru. Alang, Yes. jauh di mata, dekat di hati. We are still with Abang Ngah kita yang daripada episod yang sebelum ni menceritakan benda-benda yang kita tak tahu. Dan kita kita masih dah ada, belajar yep. banyak tentang adat, apa pasal silat. So hari ini pun kita sangat beruntung sebab Abang Ngah sekali lagi sudi untuk bersama kita dalam mesra. Abang Ngah sihat ke? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Lama ya nggak jumpa Abang Ngah ya? Lama. Lama loh. Ya kan? Dan juga kita ada kawan-kawan yang lain yang bersama-sama dengan kita. Kan? Diorang tak nak cakap. Oh, Diorang memang duduk je. tunggu Abang Ngah aja yang penting nama Abang dia Ngah. orang. Abang Ngah suruh cakap, dia orang cakap. Diorang akan cakap. Okey, tak apa, kita tunggu. Ini kan, Ah. kalau kita ngomongin pasal episode yang sebelumnya tuh Abang Ngah tuh ada tunjukin tuh jenis-jenis silat. Dia ada silat gayung, ada silat bambu runcing. Kita nak tahu yang tu. Yes. Yes. Abang Ngah boleh kan yang episode sebelum tuh Abang Ngah cerita tuh in general. Yeah. Dia kurang detail. Yeah. Dan yang kita tahu silat bambu runcing nih tentang kebatinan. Benar nggak Abang Ngah? Benar. Ceritain dong Abang Ngah yang detail lagi untuk kita-kita yang kurang ini kurang paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful kabir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uqliqa wal qatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Syukur alhamdulillah ini kita dapat kumpul. Amin, amin. Selamat datang gelanggang Angah. Terima kasih. Terima kasih Abang Ngah sudah menjemput kita. Ya alhamdulillah. Angah pun rasa sangat berbesar hatilah atas kesudian datang gelanggang yang tak seberapa ni. Best di sini asik. Ya. Insya-Allah untuk perkongsian tentang kebatinan yang tanya tadi berkenaan dengan silat bambu runcing Raja Wali. Di episod yang sebelum ni Angah ada ceritakan tentang sejarah daripada Jamal Kubra sampai ke Raden Fateh ke Tanah Jawa. Jadi bambu runcing ini sebenarnya kisahnya keilmuan para raden. Dulunya hanya pakaian para raden. Maksudnya raden ni bangsawan. Orang yang kebiasaan tidak dibenarkan memiliki ilmu ni. Atas tujuan kenapa mungkin untuk menjaga raja-raja, orang-orang bangsawan pada waktu itu. Jadi kebatinan ini makin lama akhirnya berkembang sampai ke Singapura yang dibawa oleh arwah bapa guru kami namanya Rabbani bin Jimin, di mana arwah kembangkan di Singapura dan terus menerima anak-anak muridnya, dan salah satu yang mengembangkan di Malaysia pula ialah namanya arwah Bak. Orang panggil Bak Osman lah. Dan saya sendiri mengambil kepada anak muridnya Cikgu Bak, orang Kelantan. Orang Kelantan. Dia waktu remaja dia banyak menghabiskan dirinya di Singapura untuk bekerja. Dia dapat ilmu ni dan turun bawa ke Malaysia, lalu dikembangkan. Al-Fatihah buat arwah bapa guru kami YDP Hanafi bin Mamat. Al-Fatihah. Auzubillah. Syukur alhamdulillah. Amin. Okey, dari segi kebatinan, apa itu kebatinan tu? Apa itu kebatinan? Batin maksudnya dalam. Bermaksud tidak nampak. Kalau dulu Piramli ada keluar satu kata-kata, bersilat sahaja tidak cukup jika tidak ada kebatinan. Bermaksud silat itu zahir, mengajar tentang adab yang telah kita bincangkan tu, dan apabila masuk kebatinan, batin ialah dalam. Bermaksud
seseorang tidak kira lelaki ataupun wanita, okey, dia mesti harus menjaga luar dan dalam. Dari konteks keilmuan silat bambu runcing Raja Wali, pertama dia akan mengajarkan kita tentang bertawasul. Bertawasul ni kita menyambungkan keberkatan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada wali-wali Allah, kemudian kepada susunan yang seterusnya lah. Okey. Atas tujuan mendekatkan kita ni, boleh dikatakan sebagai jembatan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi batin ini kalau nak dikupas secara mendalam, dia terlalu banyak rahsia dia. Tapi secara zahirnya kita pernah dengar, setiap manusia ni dia ada empat unsur alam: air, api, angin dan tanah. Ada orang yang bersifat air, orangnya tenang. Ada orang yang bersifat api, dia orangnya baran. Ada orang yang sifat bumi, tanah, orangnya tenang juga. Ada orang sifat angin dan sebagainya. Dia punya membawa sifat kepada diri manusia lah. Tapi dalam konteks kebatinan ni, kita menghidupkan. Pertama kita menyampaikan dulu air. Di manakah air di dalam manusia? Segala benda yang berair, contohnya darah, dan semua benda yang mengalir pada tubuh badan itu sifatnya air. Kemudian masuk kepada api. Api ialah kekuatan ataupun nafsu. Nafsu ni penting, tapi harus dijaga supaya kita tidak lebih terjerumus kepada nafsu. Contoh macam kita nak bekerja, kita mesti nak bernafsu pergi bekerja. Kita nak makan, kita mesti ada nafsu selera makan. Begitu juga dengan kehidupan kita yang seterusnya. Okey. Dan masuk kepada air, api, angin. Angin ada pada nafas kita. Bila kita tarik nafas, secara tak langsung kita menghubungkan diri kita dengan alam. Kalau kita belajar sains dulu, pokok mengeluarkan oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Jadi dekat sini sebenarnya secara tak langsung kita dengan tumbuh-tumbuhan ni bersahabat. Bersahabat dengan alam. Jadi dalam kebatinan ini dia menceritakan alam diri. Okey, yang terakhir sekali ialah tanah. Semua yang ada pada tubuh badan kita ini bersifat tanah. Nak tahu, kalau kita dah mandi pun macam mana, kalau kita gosok kaki kita akan keluar daki. Itulah tanah. Tanah semua ada pada jasad kita. Dalam Islam mengatakan dari tanah kita datang kembali kita kepada tanah. Jadi sifat ini air, api, angin dan tanah ada pada manusia menunjukkan itulah alam manusia. Itu yang bermaksud kebatinan. Keren. Air, api, angin dan tanah, itulah alam manusia. Kalau orang tua selalu menegur kalau kita contoh macam terlalu degil kan. Bila kita terlalu degil, orang tua cakap, kau ni ikut kepala kau je, ataupun kau ni dengan dunia kau je, tak kisah dunia orang. Maksudnya dia tak ambil peduli tentang yang perihal luar. Dia diri dia saja, dia tak keluar, dia kontak di alam dia fikirkan apa yang dia nak lakukan, dia lakukan sesuka hati. Tetapi dari segi hal lain dia tidak memikirkan orang di luar sana. Ini teguran orang tua pun dah bermaksudkan tentang kebatinan ni. Air, api, angin, tanah. Dalam kebatinan ini kita akan mengajar macam mana nak hidupkan dia lagi. Okey? Air, api, angin, tanah. Okey, kalau mengikutkan dari segi pelajaran kebatinan bambu runcing Raja Wali, dia akan bertawasul. Kenapa kita mesti bertawasul? Supaya kita ni mempunyai keberkatan. Contoh, kita menghubungkan diri kita kepada Rasulullah. Kita ambil keberkatan Rasulullah. Lepas tu kepada para malaikat, wali-wali Allah dan sebagainya. Untuk mengambil keberkatan tu. Dari segi keberkatan itu, kita akan melatih dari segi amalan-amalan, ruqyah-ruqyah, zikir dan sebagainya lah, secara rahsia. Rahsia yang mana
dalam perguruan tu dia akan rahsiakanlah untuk pelajaran yang dibawa. Macam itulah, insya-Allah. Keren coy. Ya, Detail. betul. Aku terpana. Nah, Abang Ngah tuh kalau menjelaskan sesuatu tuh detail. Kalau ada yang dari satu-satu kan nih, dari air, api, angin, tanah, dia jelasin satu-satu air Ya. ini apa. Ya. Ini semuanya So, jelas. so maknanya Abang adalah amalan-amalan yang perlu dilakukan dalam bambu runcing ni. Maksudnya macam ada kena buat ni, kena buat tu, macam tu lah. Ya, pertama untuk nak menyambung sanad dia harus berbai'ah. Macam kita nak bernikah, kita kena ada walinya. Kita salam kan dengan wali. Kemudian kita kena ada pertama kita kena ada wali dan kita kena ada juru nikah. Okey, jadi wali ni setuju anaknya dilepaskan. Kemudian angkat. Begitu juga dengan kebatinan. Dia mesti dibai'ah dululah. Dibai'ahkan dulu oleh guru yang diberi amanah. Jadi bila guru tu dah menurunkan, ibarat menurunkan sanad, menurunkan keilmuan. Jadi dalam keilmuan ini dia harus mengikutkan apa yang ditetapkan dalam persatuan, pertubuhan dan sebagainya lah. Jadi contoh dalam satu amalan tu dia kena habis, maksudnya tempoh khatam 44 hari. Maka dia kena terus habiskan sampai 44 hari. Jika tidak habis, bermaksud murid tu tidak sampai apa yang dia impikan dalam kebatinan ni. Bermaksud belajar sekerat jalan lah. Jadi kalau yang bersungguh, dia akan sungguh, dia akan habiskan dan sampai khatam. Selepas khatam dia ada peningkatan lagi, dia akan terangkan tentang gerak. Macam mana kita nak bergerak di dalam kebatinan ini. Kami akan terangkan tentang kebatinan. Apa itu batin? Contoh yang berlaku pada diri kita. Apa itu batin? Okey, biasa kita dengar mata batin. Biasa dengar mata batin, nampak tengok hantu, jin dan sebagainya kan. Okey, sebenarnya batin tu luas. Mata batin, pendengaran batin. Ada setengah orang tu boleh dengar benda-benda yang gaib. Bisikan-bisikan ataupun bunyi-bunyi tangisan dan sebagainya kan. Dan seterusnya rasa batin. Rasa batin macam mana? Okey, saya bagi simple. Kita jalan tempat yang berhantu, tempat yang orang kata situ ada penunggu dan sebagainya, tiba-tiba meremang. Itu rasa batin. Semua manusia ada, tetapi perasan tidak perasan apa itu. Ada dalam kebatinan ni semua dia akan bagi tahu. Okey? Tadi mata batin, lepas tu pendengaran batin, rasa batin, lepas tu hati batin. Hati batin ni macam mana? Apabila sesuatu benda yang tidak bagus, orang kata tidak enak nak berlaku, dia akan kontak dekat jantungnya lah. Dia akan rasa berdebar, dan kalau kebatinan ni semua okey, dia akan kontak semua. Berdebar, dengar terus. Pejam, nampak terus. Itu tinggi dah tu. Tinggi dah tu. Pengamatan dia tu dalam kebatinan tinggi dah tu. Dan yang terakhir ni jarang-jarang ada. Kata batin. Kata batin. Kata batin ini bila dia sebut, perkataan dia ni menjadi penawar. Okey. Jadi kita tak nak panjangkan cerita. Okey. Macam mana kita nak ceritakan pasal unsur-unsur alam ini kepada pengubatan? Yes. Betul. Biasa bila sebut kebatinan, dia akan pergi persilatan. Ya boleh, tapi nanti kita cerita. Sekarang ni saya rasa elok kita cerita pasal pengubatan. Pengubatan, benar. Pengubatan. Sebab dalam konteks kebatinan, saya skip tau. Saya skip sikit. Dia akan melalui persilatan. Persilatan dia kena turun gelanggang lah. Dia kena turun gelanggang. Bila masuk bab pengubatan, dia akan ajar cara meruqyah, macam mana transferkan energi ke dalam
botol air menjadi air penawar. Okey. Tegang, semuanya tegang. Okey, santai-santai ya. Santai coy. Okey, saya cerita satu rahsia. Ah. Saya transfer. Hari ni kita cerita pasal kebatinan. Transfer. Okay, sekarang ni ada sebotol air. Ni cerita batin ni. Sekarang dengan izin Allah Ta'ala saya transfer satu gelombang. Minta maaf saya minta laluan. Auzubillah. Kalau orang mata tembus dia nampak. Tapi kalau orang mata tak tembus, apa saya buat ni? Tapi tadi abang lihat nggak sih? Nampak? Saya juga ngelihat abang. Ya. Kayak Cahaya. air. Cahaya. Okey, kalau dapat lihat, alhamdulillah, syukur Allah membuka mata batin kamu berdua ini. Saya nampak. Kamu nampak? Kamu? Saya tak nampak. Tapi saya tengok dia macam ni. Dekat sebelah sini, belakang ni. Ni di sini. Dekat sini, yes. Nanti ada bukti nanti kita edit. Tapi beneran Abang tercengang. Bener abang. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah Allah bagi pinjamkan mata batin. Wih. Okey. Wih. Tak ada, biasa dia. Biasa. Okey, kita buat lagi. Ini nak faham batin tau. Saya bukan nak menunjukkan ilmu ataupun kita nak riak dan takbur atas apa yang ada. Okey. Jadi cerita di sini benda-benda tu kita kena jauh sebagai penuntut kebatinan, riak, takbur, menunjuk dan sebagainya. Lillah Ta'ala, bukan atas niat saya begitu, tetapi kita nak memahamkan supaya di luar sana anak-anak bangsa kita ni okey, boleh melihat kebaikan dalam keilmuan kebatinan. Kenapa perlu untuk kita lah, untuk pengisian pada tubuh badan kita. Sebab zaman sekarang ni kita lihat macam-macam musibah yang akan berlaku. Ya, benar abang. Benar. Pembunuhan dan sebagainya lah. Sekarang kita tak tahu, macam baru-baru ni kes terjadi kan. Saya kupas sikit yang berkaitan dengan pembunuhan seorang wanita. Baru kenal tak sampai 1 hari. Tapi ditikam. Kelantan tu. Ditikam sampai 61 kali. Ya. Kita sebagai abang, kita sebagai bapa ataupun kita sebagai adik-beradik dan ahli keluarga mesti sedih. Jadi penting kebatinan ni. Penting. Okey. So alhamdulillah Galang nampak bang. alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okey, abang pun nampak. Kejap abang lihat nggak sih? Nampak jelas. Kita berdua lihat abang. Kok dia enggak sih? Macam bubble. Bubble tu. Enggak, Tapi abang dia tak bukan daripada bawah, dia dekat bahagian atas. Benar. Ya. Saya fikir saya seorang aja Kau yang nampak lihat. juga dia tak adil. Abang bagi dia nampak abang Dia kalau enggak dia sampai rumah ni. Kuasa Abang saya, nampak itu tadi? kuasa Allah. Kuasa Allah. Enggak puas hati. Kuasa Allah. Sebaik aku ada geng. Apa yang tak nampak, tanda dia nak mampus. Abang kata? Dia kata siapa tak nampak dia pendek umur. Waduh. Apa yang tak nampak ni? Gimana sih? Dia di sini ni, guys. Kopi Dah, tunggu kau sampai boleh aku duduk, datang. kau Dia di duduk, sini ah. ni. Ha. Benar enggak, Bang? Ya, betul. Betul Okay, serius. syukur alhamdulillah.
Enggak logiknya nih kalau abangnya baru buka terus dia letak, mungkin dia ada gerakan-gerakan, ada movement gitu yang sebelumnya ini kan udah lama nih. Ya, macam tenang terus tiba-tiba terkejut. Ya. Allahu alam. Ini kuasa Allah Taala. Okey, benda ni kita boleh rasa juga dekat diri, okey. Tadi kita buat satu kesimpulan, okey, sekarang ni air. Okey, sekarang kita pada sahabat-sahabat kita test siapa-siapa boleh siapa-siapa. Nanti dia jadi sebab tumbal kita kita. tak ni anak murid saya nanti kata saya setting pula. Betul. Jom. Fikir pun boleh. Tak apa bagi abang tadi awak. Come on, Okey, jom. do it. Okey, minta maaf bang Baik. Everybody, please. Bagi. Yes. Okey, saya minta maaf, saya minta izin. Diorang nak test kat abang lah. Okey. Sini lah, kau dah Jadi kita ke depan. Kenapa kau takut? Okey, Aku pun takut gila. pertama yang kita setting ni, okey. Abang duduk dalam keadaan yang tegak, kaki rapat. Okey. Pertama buat macam ni. Okey, sebelum tu saya check dulu. Bismillah. Minta izin Baik. Boleh tahan. Saya minta izin abang. Buka sementara. Letak sebelah kiri. Abang niat aku buka segala pagar diriku ini sementara aku letak di sebelah kiri. Tak apa. Dari kaki naik sampai atas, letak sementara kat sini. Wah. Okey, terima kasih bang. Kerjasama bang. Terima kasih. Okey, sekarang ni kosong. Secara tak langsung saya boleh dapat kesan yang abang angka bobo. Okey? Ya. Angka bobo ada satu gelombang mungkin dari segi ayat-ayat yang dia baca untuk dia melangkah. Okey. Secara tak langsung saya minta buka sekejap. Okey, jadi baru kita boleh test. Okey, abang buat tangan macam ni. Okey. Fokuskan kekuatan kat situ. Okey. Sekarang tengok Okey, nampak tak kamera? Okey. Kita tarik. Okey, ada kosong Okey. Dan seterusnya kita uji pada okey. Abang angkat kaki abang yang mana paling kuat? Rasa kanan kot paling kuat. Okey, kalau kanan kuat bermakna kiri lemah. Angkat Betul. yang kanan. Saya Kontrol. Saya dah tua dah ni. Tak kisah. Dah tua tu saya nak dengar tu. Susah nak Sedar balance. pun. Okey, abang pakai kaki abang yang kuat lah. Dua-dua tak kuat ni macam mana? Dua-dua tak kuat. Nak balance susah. Okey. Lagi. Susah nak balance. Tak apa, boleh insya-Allah. Abang cuba buka angkat kontrol kan? Kat. Okey. Okey. Susah lah bang, saya nak Okey. balance. Dia kata susah. Okey, yang kedua. Masuk tangan. Okey, rapat kaki. Okey. Dah. Kuat. Okey, saya tekan. Nampak dia bergerak. Saya tekan lagi. Okey, dia bergerak. Okey, dalam konteks kebatinan kita transfer melalui jabatan tangan. Okey, yang pertama sekali abang tarik balik abang punya gelombang. Bersatu balik pada diri. Okey, dua tangan bang. Ni transfer melalui jasad. Allah. Tarik nafas.
buang nafas pelan. Okey, lepas. Okey. Saya check balik. Abang selawat. Di bawah 1 inci naik ni. Saya bagi abang selawat dulu. Saya tambah sikit. Sikit. Okey, saya nak tanya abang rasa apa? Tangan saya sejuk. Sejuk. Okey, alhamdulillah. Okey, kita cuba test energi boleh? InsyaAllah. Abang fokuskan kekuatan pada tangan jari ni. Angkat. Ni, okey. Fokuskan. Fokuskan. Okey, angkat. Okey, tadi kat hujung. Kuat. Okey, lihat Saya tarik dengan kekuatan. Tak boleh putus. Okey. Kekuatan dia bertambah kuat. Betul. Okey. Saya uji pada kaki. Mana kaki abang yang paling lemah? Dua-dua tadi. Okey, angkat mana-mana pun boleh bang. Angkat. Dia dah boleh imbang diri. Wih, Okey, kejap Bang, abang. Okey, kejap Saya tekan tau. Baik. Baru jatuh. Okey, dah masuk dah tu. Wih, Okey, lagi. keren. Lagi. Wih, Okey, rapat kaki. Hama happy ni. Tadi saya tekan kan? Okey bang, standby. Lagi bang, standby. Lagi bang, standby. Wih, Kepala. macam. Wih. You're crazy old man. You did it, man. strong, man. Tahniah bang. Gila. Hama. Keren. Saya tak boleh jawab. Tu ada bini tu. Okey. Yo. Itu Abang salah rasa satu. macam mana? Duduk dah tahu. Cerita dong. Duduk. Aku tak boleh jawab. Tak, duduk dulu. Jangan tunjuk bontot orang. Duduk dulu. Aku bergambar. What happened? Macam mana? Sana. Macam mana tadi dia punya... Gosip guys. Gosip. Aku rasa normal. Okey. Batu. Terus? Tak, aku tak... Tadi dia senang je dia buat. Lepas tu bila dah kali ke-2 tu tadi dia try, aku tak ada buat, aku biasa je macam the same tekanan yang aku buat macam the first tadi. And dia susah pula nak ni. Tapi memang tarik kuat ah. Kuat, siapa dia tarik? Enggak, Aku rasa macam abangan ni macam kuat oh. ya, of course. Yang abang rasa tu waktu abang buat semua tu kan ada sesuatu yang masuk Macam dekat Soalnya dada dia macam abang bilang sejuk, Bila masa sejuk dia tengah gitu. baca embus-embus tu. Abang Rasa tenang, tak ada macam rasa minta maaf cakap, abang tak ada rasa macam tiba-tiba aku rasa kuat ke apa, tak ada. Ya. Abang rasa tenang. Kan, dan aku cuma ikut flow dia. Kan, apa yang aku dengar, aku ikut. Dia kata tarik nafas. Kan. Cuma betul lah bila lepas tu jadi memang betul tangan ujung tangan ni rasa sejuk lah. Oh ya, itulah maksudnya. Tak adalah sejuk macam air batu, tapi macam sejuk demam katanya kan. Itu, tapi tak adalah macam sejuk menggigil, but you feel the difference lah sikit lah kan. Man. Tapi tahu tak tadi abang buat apa tu yang pas abang Yang kat kayak belakang gitu tu. Dia tuh berdiri di atas. Oh, yang itu tahulah. Tapi aku tak tahu dia berdiri ke. Dia guna lutut. Dia guna lutut. Abang kan tak lihat. Jangan naik. Saya naik di atas badan. Abang kuat tu. Abang pegang macam ni, lepas tu lutut dia macam tu kat abang punya tangan. Oh, terornya. Abang yang teror bukan saya. Abang yang teror. Abang amazing abang. Tak sangka abang kuat. Selalu orang bila baca-baca abang terbakar. Kau ajar mulut kau ni. Aku tak boleh jawab. Tak, abang nampak macam tercengang macam tu. Memang aku tak boleh jawab. Because I was experiencing apa yang aku sih tak boleh jawab. Kenapa pula dia tak boleh cabut
macam awal tadi. Kenapa rasa macam ketat? Padahal kalau aku ketatkan, daripada mula abang nak boleh ketatkan juga. Something that Mesti macam abang nak unexplainable. ego-ego kan. Macam takkan macam ni. Macam ego. Tak boleh, aku kalau tak, tapi aku memang nak belagak kan. Ya, Aku kuat, nampak. tapi Aku nampak sekejap. macam- Kan, tapi senang je. Senang Tadi je. waktu abang berdiri satu kaki first tu kan macam nggak bisa kesian lagi. kawan aku dah tua macam tu. Kan? Nampak tua sangat. Lepas tu dah tak nampak tua. Nampak hebat. Hama happy ni. Mantap Wih, lah. sampai Bang ni sampai lama-lama tak ambil film ni tak? kalau habis saya ke sini halalkan. lagi. Baru satu Abang, dengan dia masuk. abang, saya halalkan. Terima kasih banyak. Saya halalkan. Alhamdulillah. Masuk dalam besi dan tubuh badan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Bestnya. Pernah dengar ini rahsia tadi kan, rahsia transfer. Okay, tadi kita bahaskan tentang air. Okay, kita dah transfer kepada air. Kemudian kita dah transfer kepada jasad. Okey. Okay, jadi bila transfer pada jasad, nanti ramai orang luar sana bertanya, macam mana Angah buat? Dia dalam konteks kebatinan, okay, kita boleh kaji juga dalam lagu. Lagu? Ya. Wah. Lagu. Okay, saya Lagu kupas ni kita punya satu lagu di mana Datuk M. Nasir. Okey. Okay, dia ada mengarang satu lagu Mentera Semerah Padi. Okey. Hai Kusani. Sambung. Mantap. Mic tak ada nampak? Sekejap. Bila saya cakap lagu M. Nasir, dia sambung tau. Okey. Pertama, okey. Saya masuk bab ni, Hai Kusani. Mengalirlah di kau. Ni? Siapa tahu lagi? Okey, menjadi raksa. 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 Mengisi tulang belikatku. Okey, mana tulang belikat? Bakang. Banyak tulang belikat sebenarnya kat badan kita, tetapi Ada banyak banyak. Sini ada tulang belikat, kaki. Kalau orang urut semua dia tahu. Okey, jadi tulang belikat ni dia menghubungkan kepada tulang-tulang yang lainnya. Dia maksudnya joint ni yang penting pada pergerakan. Okey. Okey, dia macam kalau cakap, kalau elektrik tu wire-wire yang penting lah untuk nak sampaikan kepada ibu dia. Okey, mengalirlah di kau. Menjadi raksa. Kena nyanyi ke bang? Tak, dia memang okey. bila tak ada mic dia nak nyanyi dia ni. Dapat feel lah, dapat feel, faham. Okey, menjadi raksa. Mengisi tulang belikatku agar aku bisa berdiri. Berdiri. Tegak. Saya tak ingat dah lah. Okey. Agar aku bisa berdiri tegak bagaikan Laksmana Melayu. Dia kata dia berdiri tegak. Okey. Lepas tu dia kata dalam ayat tu, dalam lagu tu dia akan menyebut satu benda, iaitu Kursani. Hai Kursani. Dia sebut pertama tadi, Hai Kursani. Kursani apa tu tu apa? Kursani? Kursani ni sebenarnya besi. Besi dalam tubuh badan manusia, dia tanah. Bila tanah mesti ada besi kan? Okey. Besi itulah kekuatan kita ni. Dia duduk di sulbi kita. Sulbi. Okey. Kalau buat kajian, tulang belulang kita ni dalam tempoh 100 hari dia akan bercerai. Tapi yang tu dia kekal. Dia tak hancur. Kemudian dalam kitab, dalam kitab menerangkan, dia kata apabila ditiup sangkakala, malaikat tiup, tulang belulang ni dia macam benih. Dia akan jadi balik manusia. Jadi benda tu semua dalam manusia ada. Dalam konteks kebatinan ini, apabila kita buat kebatinan, dia akan berpusat kepada besi untuk mengalir kepada seluruh badan kita dan menjadi seperti abang yang tegak bagaikan Laksmana Melayu. Tadi episod sebelum ni dia dah pakai tanjak. Ya, Hari ni dia sekarang jadi gila bang pulang lama-lama dari sini dia bang. jadi Nasir weh.